Terima kasih kerana subscribe dan menonton Viral Viral Channel. Lain-lain warna Ya, lain. betul. Pakai tangsi. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Day 2 di Brunei Darussalam. Hari ni saya nak try ambuyat dan juga saya nak pergi ke Pasar Gadong yang dikatakan di sana banyak kuih-kuih muih dan makanan Brunei Darussalam. Saya memang tak sabar. Jom. Untuk pergi ke Pasar Gadong, anda perlulah pergi ke Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam dahulu. Assalamualaikum, hari ini saya berada di Pasar Gadong Brunei Darussalam dan saya akan tunjuk anda makanan yang best kat sini. Di Bazar Gadong terdapat banyak sangat gerai-gerai yang menjual kuih muih, buah air dan macam-macam lagi. Terdapat masakan panas, goreng-goreng, kuih muih manisan dan juga macam-macam. Ada buah-buahan, ada sayur-sayuran sampai rambang mata nak beli. Dan yang paling special di sini adalah kuih muih Brunei. Jangan terkejut, di sini semua yang dijual kebanyakannya adalah RM1. Nasi lemak RM1, kuih RM1, air RM1. Tapi ringgit apa? Ringgit Brunei dollar. Ini kuih apa kak nama dia? Hah? Lumpia pisang? Kira berapa tu? Banyak sangat kan? Itu kita datang. Terima kasih. Okey, baiklah. Saya pun dah penat berjalan, dah hampir 50 buah gerai yang saya pergi. Macam-macam dijualnya. Jadi saya dah pilih kuih muih untuk saya review kepada anda. Saya dah beli beberapa makanan dan kita akan review semua makanan yang saya beli. Jom. Ini nama dia kuih Malaya. Tapi sama macam kapal balik di Malaysia, cuma tak ada jagung dan tak ada susu. Yelah, sikit apa? Ini kat Brunei dipanggil Lopez. Ini Lopez inti-inti. Ada sudu. Itu popia pisang. Sekejap. Bingka kacang hijau. Perang kuih bakar. Yang ni nama dia kelupis. Kelupis ala-ala Pulut Panggang. Tapi dia dalam dia ada udang apa? Bisa udang ataupun daging. Tapi dibungkus pakai daun ni, daun apa? Dibungkus. Okey, ini bingka kacang tanah. Try. Jadi kacang hijau, ni kacang tanah pula.
5 minit tu apa? Ini sedap. Kambing salai 3 cecok $3. Satu cecok $1. Okey. Demikianlah jalan-jalan di Pasar Gadong. Siapa-siapa yang nak datang Brunei, nak rasa masakan Brunei, boleh datang di Pasar Gadong sebab banyak yang dijual di sini. Apa yang ada? Daging kedaya, sayur, ikan. Makanan yang ini Okey, saya pun dah rasa ambuyat, dah jalan-jalan di Bazar Gadong. Esok saya akan jalan-jalan lagi dan saya akan vlog untuk anda. Kita jumpa lagi. Bye. Jangan lupa subscribe Viral O'Viral Channel. Bye.